Abang Yus dan Abang Mat ni tak nak balik lagi ke? Ha. Dah pukul 11 malam. Saya dah nak tutup ni. Okey, Ina. Kami pun dah nak balik ni. Kamu kemaslah meja tu dulu sambil-sambil. Kamu nak balik nanti, Yus. Tak takut ke nak lalu ikut lorong gelap tu? Seram je aku nampak. Alah, nak takut apa? Dah berapa tahun aku lalu lorong tu. Tak ada apa-apa yang seram pun. Betul Abang Yus. Ina ada dengar budak-budak kampung ni bercakap. Jumpa hantu katanya. Hantu pun tak berani dengan Abang Yus, Ina. Abang hentok bersepai gigi hantu tu nanti. Okey, Mat. Aku balik dululah. Jangan lupa esok janji kita. Assalamualaikum. Kenapa lain macam je rasa malam ni? Gelap semacam je. Perempuan mana pula jalan kaki sorang-sorang malam-malam buta ni? Beraninya dia. Assalamualaikum, saudari. Saudari nak ke mana sorang-sorang malam-malam ni? Tak takut ke? Kamu rupanya Ina. Abang ingatkan siapa tadi? Berani kamu jalan sorang-sorang dalam gelap ni. Mari abang tumpangkan kamu. Abang tolong hantar kamu balik rumah. Dah lewat malam ni. Ya Allah, kau bukan Marina. Kau bukan Marina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah. Tolong. Tolong. Yus. Yus. Bangun. Apalah kamu ni? Sampai pingsan. Kau kenapa sebenarnya? Sampai terjatuh motor. Sampai pingsan. Kau nampak hantu ke apa? Betul lah kata budak-budak tu. Lorong tu memang ada hantu lah, Mat. Baru tahu kau, Yus. Cakap besar. Nak entok biar gigi bertepai kau nun.